ya. Ini adalah handphone Tengku Zafrul. Okey. Nombornya di sini. Okey. Tarikh pada 12 Julai 12 Julai 2023. Saya bacakan. Ya. Salam Datuk Wira Megat. Saya baru habis dengan Mr. XX. Saya minta tak dulu. I had a very good meeting with XX tonight. Spent 4.5 hours with XX. I share with XX what we have discussed earlier, and XX is very supportive and will give full support if UMNO bagi saya peluang untuk bertanding di Jeram. Waktu itu di Jeram. Okay. I told XX, you are fully supportive. Right. You can see that? Yes. And it is now up to our president. Okay. Di hantar gambar. 3 keping gambar. Okay. Termasuk detail yang telah saya berikan. Oh, ini calon? Bukan. Ini adalah kajian yang kita buat untuk setiap DUN. Peluang kemenangan dan sebagainya. Kemudian ini pada 12 Julai. Pada 12 Julai juga, pada pagi keesokannya, Datuk Wira XX said best for me not to contest. Ini XX yang lain? Yang lain, Ya. Dan saya nak jelaskan, XX ini bukannya Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO. Ya? Okey. Nanti orang kata, oh ni Presiden nak cakap dengan dia. No. Datuk Wira XXX said best for me not to contest. Okay. I think best to follow XXX decision. He has his reasons and rational. We must respect his decision as saya akur bro, thank you for your support. Push. Ada pertemuan pagi itu ada satu pertemuan. Dan malam itu dia beritahu saya bahawasanya esok jam 8 pagi dia dipanggil. Saya menyatakan jangan pergi, sebab kita nak umum calon tu, dah dekat nak umum calon. Andaian saya ialah pasti akan ada pemujukan supaya tidak bertanding. Dan ini bukan daripada Presiden. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden telah bersetuju untuk menamakan hasil daripada cadangan pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri. Saya melihat Zafrul boleh memainkan peranan di negeri Selangor dan ada andaian. Saya bagi tahu dan dia, this is your time. You have got a very bright future. Okay. And I could see you as Menteri Besar of Selangor in this next coming PRN. Sebenarnya, benalah balik UMNO di negeri Selangor ini. Benalah balik UMNO di negeri Selangor ini, dan selepas itu, you jadilah pengurusi perhubungan dan sambung. Dan bila dia sendiri yang memaklumkan saya, I akur bro, thank you for your support. Saya kecewa. Selepas dia keluar dari bilik tersebut, dia telefon saya dan dia hantar mesej. Saya kata, why? I've told you not to go. Not to go. Sebab he is still new in politics. Saya dah bagi tahu dia, bila kita ni ada sesuatu kelebihan, jangan tunjukkan kelebihan itu keterlaluan. Dikuatiri musuh yang ada, bukanlah musuh, maknanya pesaing kita, bukan daripada kalangan UMNO, yang melihat figura ini mungkin berpeluang menjadi menteri besar kerana kekuatan, kerana dia punya pengaruh dan sebagainya. Dan ini akan menimbulkan ketakutan kepada pesaing-pesaing yang ada. Dan mereka akan guna apa cara sekalipun untuk menggagalkan. Saya bukan nak jadi MB. Dan saya tak nak bertanding pun. Tetapi saya berkata, please, this is the time for UMNO to come back. You must take the position as Menteri Besar. Tapi akhirnya hari ini, saya dipersalahkan, saya difitnah, dan he takes side to be total silent. Total silent, Haslina, bila
saya dituduh, Ya. saya kononnya menyekat kemarahan, saya tidak mahu Zafrul ke depan, sedangkan I am the one who fully supported him. That is the second event. Ya. Event yang pertama bila? Bila PRU yang ke-15. Sewaktu itu saya Timbalan Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor. Nur Omar sebagai pengurusi. Dalam mesyuarat Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor, berlaku ketegangan yang amat. Ada 22 bahagian di Negeri Selangor. Apabila Zafrul, ini juga ada disebut dalam dia punya penjelasan, berlaku caketing lah dan sebagainya, backstabbing lah. Bila mana dia masuk ke Hulu Kuala Selangor untuk dilihat sebagai calon, sedangkan dia tidak memegang sebarang jawatan dalam kepimpinan bahagian tersebut. Saya percaya Datuk Jaya waktu itu sebagai Ketua UMNO bahagian telah melontarkan dalam mesyuarat perhubungan dengan nada yang agak keras. Ya. Masuk rumah orang, bagilah salam. Ini buat program sana, buat program sini, pecahkan sana, pecahkan sini. Ganggu gugat keharmonian UMNO bahagian Kuala Selangor yang telah pun berada dalam keadaan yang cukup harmoni. Tetapi kerana dia melihat ada peluang untuk bertanding di Kuala Selangor, maka dia masuk ke Kuala Selangor, buat program-program. Itu dia Menteri Kewangan. Buat program-program dan sebagainya. Dan akhirnya berlaku ketegangan. Semua kawan-kawan ketua bahagian boleh sahkan. Saya tak cerita apa ayat yang disebut dalam mesyuarat kerana kita terikat kepada janji kita. Namun akhirnya saya berjumpa dengan Datuk Jaya. Tenang Datuk, cari jalan bagaimana menyelesaikan. Dan akhirnya Tengku Zafrul diberikan peluang oleh Presiden UMNO Datuk Sri Zahid untuk bertanding di Parlimen Kuala Selangor. Dan ditakdirkan, ya, dia tak berjaya, ditangguhkan kemenangan. Saya tak kata dia kalah, ditangguhkan kemenangan. Jadi saya tak faham siapa yang datang dan sebagainya. Jadi ini saya fikir tak perlulah, saya tak ambil peluang ini untuk mengeruhkan lagi keadaan, tapi peluang ini mesti saya jelaskan sebab saya tidak terlibat langsung. Malahan secara peribadi hubungan saya dengan Zafrul, dan saya boleh tunjuk pelbagai perancangan saya dan dia untuk mengangkat dia untuk diletakkan di tempat yang sesuai di negeri Selangor. KJ ada sebut dalam viral ni, kononnya DAP melalui On Kian Meng telah pun menyediakan satu kerusi di Dusun Tua. Ini bukan saya cakap, On Kian Meng yang kata. Dan saya mesti akui betul. Saya cakap dengan Zafrul, kalau sekiranya jeram dilihat tak boleh pergi, kita ada satu tempat lagi yang insya-Allah peluang untuk menang tu terlalu tinggi. Yang berhormat Datuk Johan Timbalan Pengurusi Perhubungan menang, saya ingat majoriti 3,000 lebih. Dan saya percaya Zafrul juga akan menang. Tetapi decision untuk tidak bertanding ialah bagilah kerusi yang paling putih pun, tapi dia sendiri telah membuat keputusan untuk tidak bertanding. Saya tunjukkan pada